Okey, dalam perkongsian kali ni, kita akan bongkar satu sistem yang sangat powerful untuk kita kuasai pasaran. Lupakanlah pasal helah-helah magic. Apa yang kita nak tengok ialah macam mana gabungan beberapa alat analisis teknikal yang memang dah terbukti ni boleh bagi kita satu kelebihan yang sebenar dalam dagangan. Anda pernah tak bila tengok carta, rasa macam keliru? Atau mungkin rasa teragak-agak nak masuk pasaran sebab tak pasti? Soalan ni lah yang selalu bermain dalam fikiran semua pedagang. Jadi matlamat kita hari ni adalah untuk tukar semua keraguan tu kepada keyakinan yang berasas. Okey, jom kita jelaskan satu benda penting. Sebenarnya, tak ada pun satu alat rahsia yang boleh jamin kejayaan 100%. Kekuatan sebenar datangnya daripada apa yang kita panggil pengesahan, iaitu bila beberapa kaedah analisis yang berbeza, semuanya menunjuk ke arah yang sama. Itulah isyarat dagangan yang betul-betul kuat dan boleh kita percaya. Baiklah, jom kita mulakan dengan asas yang paling kritikal sekali. Sebelum kita sentuh mana-mana carta atau alat teknikal, kita kena betulkan dulu benda yang paling utama, iaitu minda kita sendiri. Inilah sebenarnya medan pertempuran sebenar dalam dunia dagangan. Dan kalau kita dapat kuasanya, itu adalah langkah pertama yang kita tak boleh skip. Slide ni, dia ingatkan kita tentang satu kebenaran yang simple tapi sangat penting. Pasaran ni digerakkan oleh dua emosi utama, ketamakan dan ketakutan. Maksudnya kat sini, kejayaan anda tu bukan ditentukan oleh software yang paling canggih, tapi oleh disiplin anda untuk ikut strategi tanpa diganggu oleh emosi-emosi ni. Jom kita tengok beberapa peraturan emas ni. Disiplin, sudah tentu, nombor 1. Lepas tu, ketepikan ego anda. Pasaran tak peduli pun apa pendapat kita. Dan yang ni sangat-sangat penting. Jangan sesekali average down atau tambah position yang tengah rugi dengan harapan ia akan pulih. Itu namanya berjudi, bukan berstrategi. Belajar untuk terima kerugian kecil tu adalah cara untuk kita bertahan lama dalam permainan ni. Sekarang, bila kita dah ada asas minda yang kukuh, barulah kita boleh beralih kepada alatan kita. Kita akan bina keseluruhan strategi kita berasaskan 3 tonggak analisis yang sangat berkuasa. Bila digabungkan, ketiga-tiga ni akan bagi kita pandangan yang jauh lebih jelas tentang apa yang sedang berlaku dalam pasaran. Tonggak pertama kita ialah Fibonacci. Dan ini bukan sekadar alat teknikal biasa tau. Ia sebenarnya satu prinsip matematik yang sangat menakjubkan. Kita boleh nampak prinsip ni di mana-mana je. Dari susunan kelopak bunga sampailah ke corak pergerakan dalam pasaran keuangan. Jujukan nombor ni diperkenalkan oleh Leonardo Fibonacci. Mudah je, setiap nombor adalah hasil tambah 2 nombor sebelumnya. Yang menariknya, ia menghasilkan nisbah emas atau Phi, iaitu 1.618. Nisbah ni wujud dalam corak pertumbuhan alam semula jadi, dan yang peliknya, ia juga muncul dalam psikologi pasaran secara kolektif. Jadi, macam mana kita nak guna benda ni? Senang cerita, kita guna nisbah Fibonacci ni untuk kenal pasti kat mana kemungkinan besar satu pembetulan harga tu akan berhenti. Paras 38.2% dan 61.8% tu adalah zon-zon penting yang kita kena perhatikan. Fibonacci juga boleh bantu kita unjurkan ke mana harga akan pergi lepas pembetulan tu selesai. Baiklah, jom kita masuk ke tonggak kedua, analisis candlestick. Kalau Fibonacci tadi tu macam matematik pasaran, candlestick ni pula adalah bahasa emosinya. Setiap satu lilin atau candle tu menceritakan kisah pertarungan antara pembeli dengan penjual dalam satu-satu masa. Anatomi dia simple je. Badan lilin tu tunjuk perbezaan antara harga buka dan tutup, manakala ekor atau bayang dia pula tunjuk harga tertinggi dan terendah. Tapi, keajaiban dia bermula bila lilin-lilin ni bergabung dan membentuk corak macam bullish engulfing atau evening star. Ini semua adalah petunjuk visual yang jelas tentang potensi perubahan momentum pasaran. Dan ini membawa kita kepada tonggak ketiga dan yang terakhir, analisis corak carta. Kalau candlestick tadi tu ibarat satu perkataan, corak carta ni pula dah macam satu perenggan penuh. Ia tunjukkan kita gambaran psikologi pasaran secara kolektif dalam jangka masa yang lebih panjang. Corak-corak pembalikan macam double top, yang nampak macam huruf M atau head and shoulders biasanya terbentuk di puncak sesuatu trend. Ia seolah-olah memberitahu kita yang pembeli dah mula penat dan penjual mungkin akan ambil alih. Isyarat ni jadi lebih kuat bila harga berjaya menembusi garisan neckline.
Sebaliknya, tak semua corak tu menandakan harga akan berpatah balik. Ada juga corak sambungan macam triangles dan flags. Ini menunjukkan yang pasaran tengah berehat sekejap sebelum ia sambung semula pergerakan ikut trend utama. Inilah peluang terbalik untuk kita sertai trend yang sedang berlangsung. Okey, sekarang bahagian yang paling penting sekali. Kita dah faham setiap alat ni secara berasingan kan? Sekarang, jom kita saksikan macam mana keajaiban tu berlaku bila kita gabungkan ketiga-tiga tonggak ni menjadi satu strategi yang padu dan mantap. Prosesnya sangat mudah dan sistematik. Pertama, kita guna korak carta untuk dapatkan konteks atau gambaran besar. Kedua, kita guna Fibonacci untuk tahu di mana zon-zon penting yang harga mungkin akan bertindak balas. Dan yang ketiga, kita tunggu isyarat daripada candlestick sebagai pencetus yang akan beritahu kita bila masa yang sesuai untuk bertindak. Inilah formula kejayaan kita. Penting sangat untuk kita ingat benda ni. Apabila ketiga-tiga elemen ni selari, ada isyarat candlestick yang cantik, diparas Fibonacci yang kritikal dan dalam konteks corak carta yang betul, maka kita akan dapat satu persediaan dagangan yang berkebarangkalian tinggi. Ini bukan lagi tekaan. Ini adalah analisis yang disahkan. Belajar teori saja tak cukup kan? Jom kita tengok macam mana keseluruhan sistem ni berfungsi dalam senario pasaran yang sebenar. Kita akan lihat satu kajian kes yang sangat jelas. Cuba perhatikan carta ni. Langkah 1, kita nampak ada satu pergerakan menaik yang utama. Itu konteks kita. Langkah 2, harga buat pembetulan ke bawah dan berhenti betul-betul dekat zon sokongan Fibonacci 61.8%. Satu paras yang sangat penting. Itu adalah jawapan untuk soalan di mana. Kemudian, langkah 3, satu corak candlestick bullish yang sangat kuat terbentuk dekat zon tu. Itulah pencetus kita, jawapan untuk soalan bila. Gabungan ketiga-tiga ni yang memberikan satu isyarat beli yang sangat jelas dengan risiko yang terhad. Jadi, kita dah lalui semua komponen dalam sistem ni, bermula dari mindset sehinggalah kepada strategi yang praktikal. Sekarang, mari kita simpulkan macam mana anda boleh mulakan laluan anda sendiri untuk menjadi pedagang yang konsisten. Dan gambar ni, ia merumuskan keseluruhan rangka kerja kita dengan sangat baik. Semuanya bermula dengan minda yang berdisiplin. Kemudian kita perlu kuasai alat-alat analisis kita, iaitu Fibonacci, candlesticks dan korak carta. Akhir sekali, kita amalkan sintesis. Gabungkan semua tu untuk cari peluang dagangan yang berkebarangkalian tinggi secara konsisten. Ingat, kejayaan dalam pasaran ni bukan tentang mencari rahsia atau jalan pintas. Ia adalah tentang menguasai satu sistem yang terbukti dan melaksanakannya dengan disiplin yang tinggi. Anda sekarang dah pun ada rangka kerja untuk melakukannya. Kalau anda rasa rangka kerja macam ni bermanfaat dan anda nak belajar dengan lebih mendalam lagi tentang strategi-strategi lain, pastikan anda langgan saluran YouTube kami, Smart Wallet Investor. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam perkongsian kali ini.